Pada pagi ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Menara Sintok sedang menganjurkan satu program iaitu program Diorientasi dan Nilai Tingkatan 1. Sekarang bersama saya, Ahmad Khalif Ilham. Saya akan memberi 2 soalan untuk saudara. Pertama, apakah perasaan anda bila anda menghadir dalam program ini? Saya rasa sangat gembira untuk hadir di sini. Okey, apa yang awak soalan kedua, apakah awak mendapatkan ilmu baru dalam program ini? Saya dapat cara-cara untuk merumuskan artikel dan buku. Ya, terima kasih. Baiklah cikgu, terima kasih kerana sudi membuat. Pertama, apa tujuan cikgu buat program di Lambi? Okey, tujuan program ini untuk memperkenalkan Nilam kepada budak-budak tingkatan 1 dan memberitahu bahawa kepentingan Nilam tu penting untuk markah PAJSK mereka. Okey, terima kasih cikgu.